Ramai yang tanya saya, boleh ke jual balik emas public gold ni? Kalau boleh, dekat mana nak jual? Jadi tuan-puan, bila tuan-puan beli emas public gold, iaitu syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia, emas ini secara asasnya memang laku dijual di mana-mana negara, di mana-mana kedai emas, di mana-mana negara seluruh dunia. Tapi bonus bila tuan-puan beli emas public gold seperti ni, seperti Dina dan juga Jongkong, tuan-puan boleh jual saja dekat mana-mana kedai emas. Yang terbaik, jual dekat public gold. Public gold jamin beli balik emas pada harga tertinggi dan public gold dah ada track record yang sangat bagus. Public gold ni, bila harga emas rendah, public gold buat kempen untuk jual balik emas ke public gold. Maksudnya, public gold adalah syarikat yang legit, genuine dan juga yang sangat bereputasi tinggi, di mana ketika harga emas tinggi, kedai lain tak berani beli emas ataupun tak ada duit, tak ada purchasing power untuk beli balik emas. Tapi public gold dalam tempoh 3 hari ataupun 48 jam bekerja, public gold beli balik emas sebanyak 70 juta ringgit. Jadi siapa yang beli emas di public gold tak perlu risau nak jual balik dekat mana, especially dekat Malaysia. Okey, kalau tuan tak ada plan untuk keluar negara, di Malaysia sangat mudah nak jual emas ni tuan-puan. Walaupun tak ada brand pun, cuba tanya mak atau nenek kita yang beli barang kemas tu, emas perhiasan tu, dia ingat tak dekat mana tempat ataupun kedai yang dia beli dulu? Majoritinya tak ingat. Tapi kedai tu dah tak ada dah. Tapi barang kemas tu tetap laku walaupun emas 916. Apatah lagi emas 999 seperti ini. Jadi jangan bimbang. Mulakan simpanan emas hari ini serendah 1 gram ataupun RM100. Kalau berminat boleh isi korang sign up di bawah. Untuk saya guide tuan-puan, mulakan simpanan emas tuan-puan.